Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hasin Azamhari daripada Sekolah Agama Al-Islam yang Menengah bersama rakan saya Razi Riyad. Pada hari ini kami berada di Pesta Buku dan Karnival Pembaca 2026 yang berlangsung pada 24 hingga 29 Julai di Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Jom kita saksikan panorama dan kemeriahan sepanjang Pesta Buku ini. Hari pertama Pesta Buku bermula dengan penuh keberkatan melalui ceramah inspirasi bersama Ustazah. Alhamdulillah, sambutan yang diterima sangat menggalakkan. Di sini juga terdapat pelbagai aktiviti sepanjang pesta ini berlangsung seperti pameran agensi, mini zoo, permainan VR dan cabutan bertuah pada setiap malam. Tahukah anda bahawa Perpustakaan Awam Negeri Perlis juga terdapat pelbagai kemudahan yang disediakan seperti tablet dan bilik komputer yang dilengkapi internet. Sekarang bersama saya salah seorang pengunjung muda. Boleh perkenalkan nama? Nama saya Muhammad Syarif Ibrahim bin Saiful Azrin. Baik, Encik Syarif, apakah yang menarik perhatian Encik apabila berada di Pesta Buku ini? Di sini yang menarik perhatian saya ialah terdapat pelbagai jualan yang menarik seperti jualan buku, jualan makanan minuman, jualan kicin, jualan bunga dan jualan hadiah. Selain itu terdapat permainan dan lukisan, contoh seperti permainan VR dan PS5. Marilah sama-sama kita mengunjungi Pesta Buku pada setiap tahun. Baik, itu saja daripada saya. Sekarang saya bersama salah seorang penjual di Pesta Buku kali ini. Boleh perkenalkan nama Encik? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim bin Anon ataupun nama panel saya Kartunis Ujang. Okey, kami ada satu soalan untuk Encik. Apakah pandangan Encik tentang Pesta Buku yang diadakan setiap tahun di negeri Perlis ini? Okey, Pesta Buku yang diadakan di Perlis ni setiap tahun sangat menarik. Pakcik dah join dengan Pesta Buku ni daripada tahun-tahun 90-an. Dah banyak kali hadir. Dan kita tengok perkembangan dia sangat bagus. Daripada mula-mula dulu panas. Dulu dekat Pesta Buku ni panas. Dia punya bus-bus ni pun tak ada ni. Dia pakai meja je. Kemudian dia dah upgrade, ada bus, kemudian ada kipas dan ada juga aircon. Dan penyertaan banyak sekolah juga sekitar Perlis ni sangat menarik dan patut diadakan pada setiap tahun. Dan yang kekal tahun depan dia akan jadi lagi menarik lah, InsyaAllah. Okey, terima kasih. Jelas sekali, Pesta Buku dan Karnival Pembaca 2026 bukan sahaja tempat membeli buku, malah menjadi platform untuk memupuk minat membaca serta menyemai budaya ilmu dalam kalangan masyarakat. Sepanjang tinjauan kami hari ini, kira-kira 10,000 pengunjung yang hadir bagi memeriahkan suasana. Ini membuktikan bahawa budaya membaca terus mendapat tempat di hati masyarakat. Ilmu ialah pelita kehidupan dan baca adalah amalan untuk menyalakannya. Oleh itu, marilah kita menyemarakkan budaya membaca melalui Pesta Buku dan Karnival Pembaca 2026 kerana setiap helaian buku membuka pintu kepada ilmu dan masa depan yang lebih gemilang.